Kaki maraton. Beli je jam ni sebab dia boleh connect dengan Strava plus dia dah ada GPS. Tak payah dah beli jam mahal sampai ribu-ribu tu. Tak percaya, tengok harga kat bawah. So guys, ini dia jam terbaru daripada Huafit, which is Huafit Watch P22. Harga dia, aku memang terkejut. Tapi dia siap ada GPS and boleh link dengan Strava. Korang tengok dia punya display, memang cantik. Smooth je bila korang slide. And dengan dia punya strap ni pun yang lembut dan selesa. Watch face dia pun banyak. Korang boleh tukar mengikut selera korang dalam app dia ni. Satu function yang aku suka adalah dia ada quick button. So korang tekan saja button dekat atas dia ni, dia terus keluar list sport mode yang korang boleh pilih. Memang ada banyak sangat. And mode dia ni semua akan menggunakan GPS masa korang tengah bersukan. Contohnya pada walking, running, cycling. So dia boleh track korang punya perjalanan, korang punya pace, and linkkan terus dengan app Strava. Bercakap tentang GPS, aku dah try, memang dia accurate. Bila dia tracking route korang dia tu, memang korang akan dapat real time punya route. Bukan tu je, dia siap ada kompas tau. Korang juga boleh guna untuk call sebab dia ada mikrofon and dia juga ada speaker. Ataupun baca notification yang datang daripada phone korang. Kesemua features yang ada pada smartwatch yang lain ada pada yang ni. Contohnya heart rate monitor, sleep monitor, exercise record, SpO2, stress, timer, stopwatch, work clock, cycle tracking. Jam ni pun sesuai untuk wanita sebab dia boleh track korang punya period cycle. Just setkan je dalam ni, dia akan trackkan untuk korang. So overall, aku memang berpuas hati dengan Huafit Watch P22 ni. Dia ada function GPS yang biasanya ada pada jam yang harga at least 3 ke 400 ke atas, even beribu-ribu. Macam biasa guys, kalau korang nak dapatkan, link aku sediakan dekat bawah.